Hai, kita nak pergi mana ni? Anak-anak kena di situ supaya Mami ambil gambar nampak rabbit tu. Lily. Lily di mana? Hai, kita nak pergi mana ni? Kuntadang. Kuntadang. Oh, setelah 2 tahun kot kita tak stay dekat Pine Resort. Hari ni kita nak stay dekat Pine Resort sekali lagi. A few moments later. Okay, kita dah sampai Pekan Kundasan. Ada lembu. Ada apa? Lembu. Ada lembu. Kita buka kat sini 21 dimensi. Lembu kembang. Okay, kita masuk bandar Pekan. Kita nak tapau something special dekat Kundasan. Dah boleh buka Amboi laju dah tu. Okay, anak-anak cukup excited kali ni sebab ni dah 2 bulan kami tak naik. Mungkin ni antara yang paling lama lah kot duration yang kami tak naik. Selalu sebulan sekali. Biasanya sebulan sekali ataupun 2 minggu sekali lah kami naik. So, apa yang kami cari dekat Pekan ni adalah sayap madu Wak Ali. Macam sebelum ni kami selalu beli dekat tepi jalan sana. Tapi last time kami pergi, kami tengok dah tukar owner. Dan sayap madu dia tak sama lah dengan Wak Ali punya. So kita terpaksa pergi cawangan utama. Oh, nak tutup bah. Ada? Bukan tu BBQ Kundasan tu. Ada kucing. Tak ada dah Wak Ali Later. Okay, anak. Sayap madu Wak Ali tadi memang tak ada. So kami dah dapat location dia, kedai baru dia daripada peniaga-peniaga kat sini. So nanti kita akan pergi ke kedai yang sebetul. Sebelum tu kita bagi anak-anak shopping dulu. Later. Sini. Macam tak ada kat bawah. Atau memang ada kat Kundasan je? Kundasan tu lagi best. Kat Kundasan je dia packing macam ni kan? Sorry. Kalau kat sana dia sedap. Okey. Apa? Dia bagi makanan ikan dekat dia. Makanan Mami ikan ada awak ambil adik. dari mana? Dia bagi. Ya, bila awak beli? Ada banyak ikan? Oh, banyak. Ni ikan tilapia. Kalau tahu lepas ikan tilapia kita kat sini. Okey, sana tu ada kura-kura. Ini first time kita book bilik D2. D2 tu kat atas sana. So, kalau nak stay dengan luggage yang besar, tak sesuai lah bilik D2 tu. Ni memandangkan kita orang 1 malam je dan beg kecil kita bawa. Dan sekarang Pine Resort ada bagi package dinner and breakfast sekali. So tak perlu bawa barang yang banyak dan tak payah fikir nak keluar masuk lah. Dah selamat check in. Ni bilik kami, bilik D2 tadi. Ni kami punya view lah. Memang cantik. Gunung akan muncul kat sana. Sana adalah Kundasan lah. Apa ni? Crystal Hill, Pyramid Hill. Lepas tu apa? Lupa dah nama dia. So ini kami punya bilik. Macam biasa kalau datang sini memang kami akan confirm pasang hammock lah sebab dia ada balcony yang besar. Kawan sekolah saya. Oh, tadi jumpa kawan sekolah awak. Ni kami punya bilik. King bed. Lepas tu ni dia punya toilet. Toilet dia sama je macam bilik-bilik lain. Cuma kami bilik ni dia special sikit, dia ada tempat almari dia.
adik dia ganti almari dia, dia pakai yang ni. So biasa bilik-bilik lain ni kami stay dia ada almari, tapi yang ni lagi luas lah sebenarnya. Toilet pula. Okay, toilet macam biasalah Fine Resort punya standard. Sofa. Okay, sofa so good. Kat ni rasanya blok baru juga ni. Dan special dia ada lantai karpet lah. Rasanya bilik-bilik lain lantai kayu. So tingkap tak boleh buka. Tingkap tak boleh buka, kita boleh buka yang ni je. Bagi angin masuk. So yang ni pun sebelah je yang boleh buka. Sofa okey lah. Okay, Ada tapi spider web sebelah dia. ni okey lah ni. Betul juga. Bawah ada taman sikit. Betul lah. Macam bunga raya. Betul. Bukan bunga raya, tu bunga rose. Cactus, rose cactus kot nama dia. Yang biasa ada kat rumah tu. So kami punya kereta parking dia tepi kolam. Jadi So, kami punya bilik ni sama level dengan platform dekat Fine Resort tu. Tapi memang bilik ni nak pergi ke atas sana, kena naik tangga sana tinggi. Dan nak turun pun tinggi juga. So tak boleh bawa mak tok. Maktuk orang-orang yang kurang kuat tu tak boleh bawa lah. A few hours later. Kita nak pergi dinner. Kitchen sikit Okay. Kita nak pergi dinner. Bilik kita kat sana. Kita kena turun tangga. Dan kita naik pula kat sini. Siapa dengan Daddy ni? Siapa dengan Daddy ni? Oi, ada Lily dengan Daddy. Hi, bird. Ya, awak berjalan ke? Macam mana ni? Dukung. Apa awak panggil ni? Piggyback ride. Okay. Tingginya. Tinggi. Depan kita. Okay. Later. Tinggi kita orang turun tadi kan, Lily? Turun tak kita naik tangga tadi kan? Ni platform. Platform. Dengan kemah ni pun dah cantik dah. Pokok dia semua dah rendah-rendah. Jadi menimbulkan dia punya pondok tu lah. Sebelum ni pondok tu terlindung dengan pokok. Kita menuju ke restoran. Ingat tak? Ingat tak tempat ni? Ingat. Tapi kita turun pula. Ada turun tangga lagi sekali. Kat sini ada apa? Sini ada bancut, ada kita tengok frog besar, batak besar, ada kura-kura. Kat situ ada banyak lagi, ada tupai. Tupai. Daddy ni tupai. Daddy rupanya Daddy salah. Untuk pengetahuan semua, kita ulang lagi kot. Ulang siap. Sekarang promo untuk Kinabalu Fine Resort ni, dinner dengan breakfast dia bagi free, termasuk dalam package dulu. Later. Ini set menu dinner yang disediakan. Ini semua free lah, include dalam kita punya package. Kecuali air lah. Kalau air yang free adalah air teh Cina ke teh Sabah. So ini lauk ikan. Ini ayam kot. Satu sudut. Tak pastilah. Nantilah makan baru tahu. Okay, itu saja. Makan dulu. Satu sudut je. Satu lagi. Dia masukkan. Ana buatkan air kopi untuk Daddy. Buat dalam jug dia terus. Many minutes later. Dah lepas makan, baru diorang nak pilih-pilih makanan. Guna aplikasi apa ni, Hana? Spin the wheel. Daddy, tekankan Daddy. Dia tekan. Hana dah dapat Tekan sayap madu tadi. Okay. Okay, apa kita nak makan? Diet dulu.
Aduh, kena diet pula. Nasib baik dia dah lepas makan. Kalau sebelum makan, weh, marah juga ni. Kenapa? Diet. Diet tu tak boleh makan. Kena kurangkan makan nasi, kena kurangkan Kuih tat. Kenapa? roti nan. Oh yeah. Roti nan baru makan minggu Dia lepas. sini mana? Sana Lily pula kan? Okay, depan ni Lily. Makan apa? Kepak ayam. Baru lepas tadi makan. Tapi kita tak record kan makan sayur madu tadi. Lily tekan black. Okay, Lily tekan kat black tu. Lily dapat Roti canai. Roti canai. Last one, Mami. Jangan diet dulu Kena cari terus ni. Diet dulu. Donut my favourite. Ui, nasib baik tak kena dekat spoon. Later. So, lepas makan tadi, sambil jalan tu, main kat pot ni pula, sangkut. Baguslah dia buat indoor playground sekarang. The next day. Okey kawan-kawan, ni sekarang pukul 8 pagi, 8.15 pagi. So tengok dia nanti nak balik hati tutup sepenuhnya oleh awan. Setelah 7.30 tadi memang cantik lagi. Even 10 minit lepas pun cantik lagi. Ni sekarang dah hampir tertutup sepenuhnya. Dan inilah pemandangan dari bilik kami. Hana dengan Jasmine masih lagi dalam selimut. So kita sekejap lagi akan pergi sarapan. Jom Hana Jasmine makan. Juga sarapan disediakan dan akan tamat sarapan pukul 10 pagi. Hari ni kita plan nak check out sharp pukul 11 sebab kita nak pergi Ranau. Okay, kita nak pergi bersarapan. Ada cereal tak dekat sini? Cereal ada kot. Tak silap Daddy nama dia Kids Breakfast kot yang cereal tu. Nanti Daddy mula ada ke tak? Kalau tak ada, Lily nak makan apa? Nasi lah. Makan nasi? Ambon. Okay, Hana dengan Lily tengah buatkan air kopi untuk Daddy. Kacau jangan ikut arah jam. Patutnya lawan arah jam. Macam tu. Macam kita tawaf. Itu sunnah jugalah. Sunnah dan ada pendapat kata lagi sedap. Kalau kita kacau lawan arah jam. Tak sedap kalau kopi. Kalau kopi anak aku. Later. Okey, sarapan dah sampai, nasi lemak dan juga Malaysian breakfast. Nice. Wah, ni untuk kids. Awesome. Dapatlah Coco Crunch satu set. Kami dah siap breakfast. Balik bilik. Sekarang menunjukkan 9.30. So nanti kita target ke 11 nak check out dan nak gerak ke Ranau. Sini smell. Sini dia semakin smell. Selepas makan, kita pergi tengok rabbit pula sekejap. Baru lepas dibersihkan, baru makan. Anak-anak kena di situ supaya Mami ambil gambar nampak rabbit tu. Ada di atas tu. Ke sana sikit. Rabbit. Okay, Lily. Lily pandang Mami. Everyone. Senyum. Hey, Mami.
Oh, awak mermaid. Oh. Mermaid camping. Bila pula mermaid ada dekat atas gunung ni? Jarang jumpa. Biasa mermaid kat laut. Swimming betul dah hilang. Oh, awak swimming kat laut tiba-tiba sampai kat sini eh? Pelik. Laut situ. Mana lautnya? Dekat situ dah. Oh, situ. Situ longkang lah, Dek. Sini longkang tapi airnya jernih. Oh, awak Lily. Awak tipu saya. Tadi awak cakap awak mermaid. Kami check out dah. So, bye-bye Kinabalu Pine Resort. Selalu rasa seronok dan sayang nak tinggal lah tempat ni. Tengok jam. Jam matahari. Ni dulu tak ada ni. Ni baru lagi kot dia orang letak. So berdasarkan bayang-bayang ni, sekarang kita dah pukul 11 lebih menuju ke jam 12. So mungkin 11.30 lah. Kalau tengok jam kita ni 11.43. Lebih kurang lah. Betul kan? So dia nak setting ni, dia kena setting ngam-ngam pukul 12.30 hari. Bayang-bayang akan tepat dekat sini kan. So waktu tu lah dia setting kedudukan. Hebatnya. Tengok. Lepas jari. Okey, itu saja percutian kita di Kinabalu Pine Resort kali ni. So lepas ni kita nak pergi Marakau.